Persoalan yang lebih besar ialah adakah Norway benar-benar buat keputusan ini oleh kerajaan Norway atau ada tangan US di belakang melalui export control. Anda tak sepatutnya struggle untuk belajar trade dan analyse market seorang diri. Dan anda tak perlu lagi bermula daripada kosong. Quantica Public Signals sudah pun live. Setiap hari anda boleh semak market signal percuma untuk bantu faham apa news yang gerakkan chart, level mana yang penting, setup masih valid atau dah lemah, risiko apa yang perlu diperhatikan. Bukan itu saja, anda juga boleh komen dan bincang setup dengan community trading di Signal page. Daftar dan dapatkan daily public signals percuma melalui email. Untuk keterangan lanjut, boleh refer di quantica.my/signals. Jadi dalam video ini, kita pecahkan perkara ini satu-satu supaya jelas dan mudah kita nak memahami situasi ini. Jadi soalan pertama, Malaysia beli apa sebenarnya? Malaysia beli Naval Strike Missile atau NSM daripada company Kongsberg, syarikat pertahanan